Ular bukan haiwan sesuai untuk dibuat permainan atau pertunjukan. Tambah-tambah pula, jenis ular bisa tedung selar. Demikian komen penduduk Temerloh Jaya berhubung tragedi seorang anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM yang dipatuk ular paling bisa itu. Insiden berlaku pada Sabtu dalam program Jelajah Agenda Nasional Malaysia di Dewan Taman Temerloh Jaya. Mangsa Muhammad Muazzam Shah Kamarudin, 39 tahun, dipatuk oleh tedung selar pada bahagian kuku jari tengah tangan kanan. Peristiwa malang itu berlaku pada jam 10.50 pagi ketika sesi pertunjukan berlangsung. Menurut laporan berita, Muazzam sempat memasukkan semula ular bisa tersebut ke dalam beg penyimpanan, kemudian bergegas keluar dewan untuk mencuci tangannya. Beliau kemudian rebah dan pengsan, lalu dikejarkan ke Jabatan Kecemasan hospital dan dirawat di zon merah. Selepas lebih 14 jam bertarung nyawa, beliau akhirnya disahkan meninggal dunia kira-kira jam 1.50 awal pagi Ahad. Jenazah diuruskan di Masjid Kampung Bukit Kelulut dan dikebumikan di tanah perkuburan di situ. Al-Fatihah untuk Allah Yarham.